Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk bayar kompaun tempat letak kereta dalam aplikasi Smart Kubang Pasu. Jadi anda buka aplikasi Smart Kubang Pasu dan tekan button teruskan sebagai nama kita dan masukkan nombor PIN Smart Kubang Pasu anda. Alright, pastikan kita ada kredit lah. Contoh kalau anda tengok kat atas, saya dah reload masuk RM30 ke dalam aplikasi ni. So, barulah saya boleh buat pembayaran kompaun. Jadi, kalau belum lagi reload atau belum lagi beli kredit untuk aplikasi ni, anda perlu beli kredit dahulu. Video cara pembelian kredit saya dah buat sebelum ni. Anda boleh tengok dalam ruangan video description ataupun dalam ruangan komen. Alright, kredit dah cukup. So, nak buat pembayaran kompaun, tekan pada menu kompaun. Okey, seterusnya kita boleh masuk pada ruangan carian melalui nombor plet kenderaan. Jadi kat sini anda masukkan nombor plet kenderaan anda. Masuk nombor plet tanpa space. Masuk terus nombor, huruf besar, huruf kecil pun boleh. Kemudian tekan pada kotak checkbox kompaun yang kita kena tu. Tekan pada semua dan tekan pada seterusnya. Alright, ini butiran kompaun. Bayaran dia RM30. Tekan bayar kompaun. Sahkan bayaran, tekan ya. Kompaun sekian-sekian berjaya dibayar. Okey, dah selesai bayaran kompaun lah. Yang ni saya punya denda parking dalam kotak tapi tak letak kupon ataupun tak guna app ni kan. Jadi dia charge RM30 lah saman kompaun bayaran tempat letak kereta. Okey, jadi selesai kat sini. Kita boleh pilih hantar pada email saya kalau anda nak dapatkan resit melalui email. Yang tu terpulang kepada anda lah. Alright, itulah dia cara macam mana nak bayar kompaun tempat letak kereta melalui aplikasi Smart Kubang Pasu. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Diaduk My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.